Assalamualaikum. Okay, kita nak pergi ke trip ke Langkawi. Sekarang Melo dekat KLIA 1. Nak pergi timbang luggage jap. Harap tak lebih 7 kg lah. So sekarang kita dah ada Jun. Yes. Dengan Kak Ai. Mana lagi? Izzy pergi ke Izzy sekejap lagi sampai. Tunggu Ima seorang lagi. Oh, sama. Okay, mana kita nak pergi mana ni? Kaunter A. Oh, ni business class ni check-in. Ay, janganlah. Kita nak pergi timbang bag dulu. Harap tak berat sangat. So, stay tuned. Tengah order Taco Bell. Okay, this is our food. I order Supreme Tacos 2. So Kak Ai order quesadilla chicken, ada chips, and then ada sauce 2, air, Lipton lemon tea. Ya. Cepat makan. Jun punya belum sampai. Belum siap. Oh, dah siap. On point content. Jom kita makan, lapar. Makan dulu. So this is my Supreme Taco. Jom makan. Wah, Emilio dia sedap. Kau tak beli yang stand ni ke? Beli pegang je. Sedap. Dia ada kot yang boleh. Oh, Kak Ai, kalau Kak Ai tak boleh makan macam sayur banyak. Sayur banyak. Mana ni? Sedapnya. Tak rasa. Ha? Kenapa dalam gambar lain? Aku punya. Aku dalam gambar letter besar. Quesadilla, chicken quesadilla. Quesadilla chicken. Are you having? Apa? Saya boleh ingat Burrito. This is my second tacos. Tadi yang crunchy, yang ini yang biasa. Sedap. Dah siap makan, habis. Kita tunggu Izzy sekejap and then kita masuk dalam lah. Boarding should be 12.50. Tak ada suara. Sekarang 11.53. Jadi kita masuk dalam. Tunggu Izzy sekejap. Apa dia? Dapat sambung-sambung video sampai dia kahwin. Kita dah nak masuk, tapi tunggu sekejap. Kita orang nak buat konten. Ambil gambar je. Hai. Now we are moving to gate B5. Ini semua nafsu, Masya Allah. Ouch. While tunggu boarding, kita nak pergi beli mineral water. Are you vlogging? Yeah, I'm vlogging today. Ni For post kat mana? Langkawi trip. YouTube. Wow. Ada apa yang main YouTube dulu? Melur Yasmin. Okay, kita subscribe sekarang. Please like, subscribe and comment my YouTube channel. Flight delay. Supposedly boarding at 12.50. Tapi tadi announcement cakap 1.40 baru lepas. Sekarang I think dah 11 pula 1.14. Belon pun belum sampai lagi. Izzy pergi toilet. Ada 3 orang lagi. Diorang buat konten. So I'm alone here. Jaga beg. Now pukul 1.54. Malu lah. Mana? Wow. Sekarang 1.54. Balon sudah sampai tapi belum boleh boarding lagi. So delay lah.
pukul 1.54 belum boarding. Maybe 2.10, 2 suku baru boleh boarding. So kita tunggu jap. Nak tidur je dalam flight. How about you? Saya nak baca buku. Really? Oh my god. Ya, saya memang rajin membaca. Saya banyak sangat novel. Novel hanya novel motivasi saja. Wow, boleh pinjam ah? Boleh. Dulu I love reading, but right now I always play my phone. Only motivation. Good. Later I will borrow from you lah. Boleh. Bila kita nak boarding ni? Nak tidur. This is first time kita pergi trip sama-sama. Betul. Semoga selamat sampai. Amin. Apa first thing yang Izzy nak buat bila sampai ke destinasi? Nak buka tudung. Sebab tudung hari ni macam ketat sikit. Tak selesa. But still, you still pretty, girl. Nak ada kolam lah kan belum? Kan? Bila kita orang ada kolam. Yes. Apa tu? Swimming pool. Dekat Langkawi Airport kita kena turun setelah hujan kot. Raining today. Dapat payung. Dah sampai Langkawi Airport. Woohoo. Kita tak claim luggage. Kita nak pergi makan dekat Dangau Langkawi. Tapi kita dah sampai. End up kedai ni tutup. Lapar tau. Sekarang dah pukul 4.58. Betul dah lapar. Ni pun lapar dah. Lapar nak makan. Kat ice camp. Sekejap, fish farm. Kita Okay. baru. Okay, jom. Let's go. Wah. Best gila. Sampai apa nama kedai ni Kak Ai? Fish farm. Fish farm. Kita nak makan for apa? Kita nak makan lunch, lapar. So jom makan. Ada live prawn. Tengok udang, dia tengok kita. Dia tengok kita. Ada king crab. Wow. Kita ada apa ni? Wow. It's so big. Oh my god. Mantis prawn. So, sementara kita tunggu makanan sampai. Nah, jalan-jalan dekat area restaurant ni. This is restaurants look like. But hujan. Wow, it's so nice. So pretty. Oh, okay, I see. Dekat atas ni boleh makan juga, tempat makan. Fish farm. Kita kat tempat ni tempat makan lah. Tapi sekarang hujan. Dekat sana ada jetty. So beautiful.
So pretty. Tengok korang. In real life cantik gila kot. Cantiknya Masya Allah. Look, so nice. Jun. Yes. Dekat bawah boleh turun. Ni kalau tak hujan ni, turun bawah dah ni. I wonder what is this circle thing. Nanti I tanya my pakcik. Ah, it's raining. Kita pergi makan. We order nasi goreng Thai. Hometown fried rice. Extra ikan bilis ke ni? Kita dah sampai Al-Fatih Pool Villa Langkawi. So beautiful. Jom kita masuk. Jom. Kita dah sampai villa. Video. Cantiknya. Inilah villa dia. Tapi kita tak buka lampu lagi. So this is the swimming pool. So beautiful. Woo, cantiknya. Wow. So nice. Wow, ni ada satu bilik. Ada 3 bilik. Semua sama je. Tapi kena keluar. Ni pula tempat chill. Ada fridge. And then ada water filter. Ada rice cooker. Ada tempat masak. Ada washing machine. So ni ada bilik 1, bilik 2, and then bilik 3. Ni ruang lepak, lepak juga. So ada TV kat sini. Sekarang dekat Pantai Senang, tengah jalan-jalan cari barang sikit. Tapi hujan. So I tak vlog banyak sangat sebab tak nak bagi phone kamera basah. Actually my camera dia punya storage is full, so I annoyed that I need to transfer all footage dalam tu dekat phone, and yeah, so I vlog with phone sekarang ni. Tadi I beli slipper, it's so cute. Look. Okay, now kita dekat kedai Iko. Tengah nak beli kuda-kuda. Kuda. Tak tahu lagi nak beli apa. Now kita dekat bahagian kuda-kuda. The next day.